Assalamualaikum, bertemu kita pada hari ini. Syukur Alhamdulillah, hari ini 21 hari bulan 3. Syukur Alhamdulillah kita dah berpuasa pada hari yang ke-20. Oh, nampaknya gerimis kembali. Pada yang mangsa-mangsa banjir tu, semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, hari ini saya nak share sebiji mesin jenama Samsung Auto. Dia punya model mana bawah ni. Ini nombor model dia, boleh nampak. WA10J5710SG. Okey, masalah dia ni owner cakap air kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak masuk. Kita tengok secara fizikal dia, inlet water ni tak ada masalah pun, tak ada pecah. Walaupun Samsung memang terkenal dengan masalah inlet water valve. Betul tak? Siapa yang pernah mengalami penyakit macam ni? Okey, setelah saya dah cek berhari-hari, puncanya adalah daripada PCB board. PCB board ni, bila saya parking lama-lama, kadang-kadang dia okey, dia boleh run macam biasa. Tapi, bila run ketiga atau yang keempat kali, dia akan hang, air tak boleh masuk lah. Lepas tu tengok ni, dekat sini dia terkebil-kebil. Nampak tak? Kat skrin ni dia terkebil-kebil. Ni salah satu simptom-simptom PCB board nak rosak. Tu ni lampu tak hidup. Semalam saya try ke mode Fuzi ni, saya tekan start, mesin tak nak menimbang. Dia naik aje tapi tak menimbang. Kali ni dia boleh nimbang pula. Dia tak boleh buka pintu, sensor. Semalam saya try pergi ke mode Fuzi ni, mesin tak boleh menimbang pun. Dia diam. Tapi ni naik, lampu ni semua bergerak. Ni salah satu simptom-simptom PCB board nak rosak. Okey, saya cuba buka PCB board ni. Saya tukar PCB board yang lain. Saya ada sebiji second hand punya. Ni bukan untuk customer ni. Ini untuk saya punya, untuk buat testing sahaja. Okey, saya nak try tukar. Tengok yang kebil-kebil apa semua ni hilang ke tak hilang. Okey, alright. Saya nak buka dulu PCB board kat bahagian belakang ni. Kita kena buka bahagian belakang ni. Ada skru bahagian bawah tu, dengan situ. Buka baru kita boleh tanggalkan PCB board ni. Okey, alright. Okey, kita perlu buka dulu cover ni untuk kita keluarkan dia punya PCB board. Okey, nampak ni? Ada terkebil-kebil ni. Padahal saya tak ada on pun mesin ni. Tapi dia masih berkebil-kebil. Okey, saya try on lah. Lampu ni kebil-kebil. Mungkin dalam kamera tak nampak. Tapi secara fizikal dia, kat sini pun nampak. Boleh nampak tak? Terkebil-kebil. Lampu ni pun kat sini saya nampak terkebil-kebil. Tapi tak ada tekan apa pun. Tekan start. Nampak? Yang kat sini terkelip-kelip. Okey, tak apa. Jom kita buka dulu cover ni. Kita nak keluarkan dia punya panel board. Sekejap saya off supply dulu, untuk mengelakkan takut-takut terkena renjatan elektrik. Okey, cara nak buka dia, cover ni kita tolak je ke atas. Bismillah. Macam tu. Tolak, naikkan. InsyaAllah dia tak patah. Kemudian ada 4 biji skru. Kat sini 2, kiri kanan 2. Buka je. Bismillah. Tu. 2. 3. Dan tepi ni lagi 1. 4. Okey. Kemudian kita keluarkan. Okey, ni adalah panel board dia. Alhamdulillah untuk kes ni, owner dah bersetuju untuk tukar PCB board yang original. So saya dah order kepada service center Samsung
So bila kita order part daripada service center, ambil masa paling cepat pun 3 hingga ke 7 ataupun 14 hari. Pernah dulu saya order part sampai sebulan pun ada. Macam itulah service center. Jadi harap maklum. Tapi kita bagi tahu awal-awal pada customer. Yang lambat tu insyaAllah bukannya daripada servis saya. Saya cakap awal-awal. Lambat tu biasanya kalau melibatkan service center, itulah dia. Biasalah tu. Kalau cepat tu, rezeki lah tu. Okay, ni dia punya panel. Saya nak try guna saya punya panel. Ni panel memang untuk saya buat testing. Tapi panel ni bukan untuk owner ni. Saya tak jual. Ni untuk saya buat test saja. Okay, kita buka dia punya pin. Cabut je dia punya soket ni. Ada banyak soket dia. Jangan risau. Dia takkan boleh masuk ke mana-mana, insyaAllah. Cabut je. Cabut soket yang ada. Kita nak test guna PCB board yang lain. Okay, cabut. Okay, kita pisahkan dia. Samsung ni ada pelbagai jenis. Dia nampak macam serupa, tapi ada beza sikit-sikit lah macam tu. So kalau nak order part, pastikan nombor model yang betul. Okay, tak sini. Kita try yang saya punya panel board. Masukkan. Kat sini. Kat sini. Ni motor. Masukkan sini. Masukkan sini lagi. Dan sini lagi. Okay, hujung ni satu. Okay, tengok ni macam satu pin ni. Tak dapat masuk. Tapi tak apa. Saya nak try saja. Okay, set on. Ni button on off dia. Nampak? Dah tak ada kan? Terkebis-kebis macam tadi. Lepas tu lampu dekat mode Fuji ni. Lampu dekat mode Fuji ni dah boleh menyala. Tadi tak boleh menyala. Dia terkebis. Lepas tu kadang-kadang kita tekan start. Mesin tak menimbang. Okay, saya tekan start. Alhamdulillah. Tengok mesin menimbang. Tapi saya tak boleh buka pintu sebab pintu ni ada sensor. Bila saya buka dia error. Okay, inlet water bar pun dah ada rasa vibrate. So masalah air insyaAllah tak ada masalah. Okay, jadi itulah punca dia. Mesin basuh ni kadang-kadang dia elok, kadang-kadang air tak boleh masuk, kadang-kadang air boleh masuk, kadang-kadang tak boleh timbang. Itu berpunca daripada PCB board dia. Kalau tengok secara fizikal, ni nampak ni ada bekas ni. Nampak tu? Perintang ni dah mula cair. Mungkin dah terbakar, dah panas. Lepas tu kat sini ada kesan lagi. Boleh nampak? Ini yang fizikal tau. Kalau nak lebih jelas lagi, biasanya saya akan potong ni. Potong, kita tengok bahagian bawah ni pula punya part. Tetapi untuk kes-kes repair PCB board ni, dia boleh jadi dan dia boleh tak jadi. Itu dia risiko dia. Jadi saya cadangkan pada owner ni, tukar saja PCB board original. InsyaAllah selesai masalah. Alhamdulillah, semalam PCB board dah sampai. Hari ni berapa bulan ni? 28 hari bulan. Semalam saya dah ambil PCB board. Sekejap. Okay, ni dia PCB board daripada service center. Tengok ni nama saya. Semalam sampai 27 hari bulan. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah hari ni saya nak pasang. Saya nak try running apa semua. InsyaAllah tak ada apa hal. Saya boleh terus hantar mesin ni pada owner ni.
Owner ni duduk di kawasan perumahan Taman Puteri Kulai. Okay, alright, saya nak pasang, kemudian saya nak try running. Okay, kita unboxing untuk PCB board yang baru. Ni datang daripada service center Samsung. Untuk part yang kita beli daripada service center, ni saya maklum awal-awal, diorang memang tak ada bagi warranty untuk kita. Diorang memang tak ada bagi warranty, so andai kata kita guna, sekiranya berlaku apa-apa selepas tu, memang warranty tu tak ada. Saya cakap awal-awal. Kalau diorang bagi warranty saya seminggu ke sebulan ni, saya pun akan cakap pada customer saya, untuk warranty sekian. Tapi ni memang diorang tak ada bagi warranty pada kita. Jelas Okay, saya nak pasang. Ni PCB board yang baru. Ni yang lama, yang rosak tu. Ni yang terbakar pecah ni, hangus. Okay, kita pasang dia punya soket. Soket ni insyaAllah takkan tertukar dengan mana-mana pin. Kita cocok saja. Pastikan semuanya terpasang, jangan ada yang tertinggal. Okay, cocok sini. Kita cocok saja. Macam tu. Okay. Level sensor, supply, ini signal. Ni satu lagi, ni dia punya wire untuk motor. Okay, selesai. Kita dah pasang, dah fitting macam ni, kita try on. Sekejap saya on supply. Okay, lampu merah tadi dah menyala. Saya on. Alhamdulillah dah menyala. Saya tekan start. Alhamdulillah. Okay, mesin dah menimbang. Lampu pun dah tak ada kebir-kebir, dah tak ada kelip-kelip. Alhamdulillah, dah cantik. Okay, mesin menimbang kiri dan kanan. Okay, inlet water valve pun dah ada rasa vibrate. Okay, saya nak pasang komplit, tutup. Saya nak isi air. Saya nak running dulu. Okay, saya off. Matikan supply. Okay, saya nak pasang komplit. Kemudian nak try running dulu. Sekiranya running apa semua tak ada masalah, insyaAllah hari ni juga saya akan terus hantar pada owner ni. Kesian dia dah tanya saya, bang bila siap. Tapi saya dah maklum awal-awal, yang lambat tu adalah menunggu part daripada service center. Okay, harap maklum mana-mana yang part kalau saya order dekat service center, so ambil masa sedikit lah. Macam tu. Okay, pasang dia punya cover. Okay, pasang balik. Balik. Okey. Samsung ni memang biasa ni. Terkenal dengan masalah airnya, masalah PCB boardnya, memang biasa. Saya dah banyak dah jumpa kes-kes macam ni. Okey, model ni ada PCB board yang kopi original. Harga pun jauh lebih murah. Tetapi saya pernah guna PCB kopi ori. Kalau nasib tak baik, bila kita install ni, running apa semua elok. Selang beberapa hari je, kadang-kadang bunyi alarm.
Bunyi alarm tu bukan mesin tak boleh jalan tau. Mesin boleh running macam biasa tapi alarm tu berbunyi. Ting, dah satu hal memekak pula macam tu. Orang nak basuh baju dia bunyi alarm. Itulah penyakit yang pernah saya jumpa guna PCB board kopi ori. Start daripada tu saya dah stop, saya dah tak nak guna PCB board kopi ori. Saya pun dah tak berapa nak recommend pada semua customer saya untuk guna PCB board kopi ori. Dia nasib-nasib. Kadang-kadang ada orang yang guna tu elok. Jadi saya tak berani nak cakap. Macam saya nak kena jaga saya punya servis. InsyaAllah saya bagi jalan yang terbaik untuk semua customer saya. Tapi dia tak nafikan untuk PCB board kopi ori tu jauh lebih murah berbanding original. Okey, pasang skru. Tu. Enam. Okey, selesai untuk pemasangan PCB board. Ini kita boleh bagi dekat owner lah buat kenangan. Okey, PCB board ni kita boleh bagi dekat owner sebagai kenangan macam tu. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah tak ada apa hal. Hari ni saya akan terus hantarlah pada customer ni. Selamat menyambut. Kita lagi berapa hari lagi nak sambut hari raya. Yang mana balik kampung tu hati-hati dalam pemanduan. Dan hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat terakhir pada bulan Ramadan. Okay, alright. Okay, kita test running untuk mesin ni. Satu lagi function untuk mesin ni, dia boleh keluar air kat sini. Saya panggil mesin ni mesin Samsung Spender. Okay, kita on. Kemudian ada button kat sini. Kita tekan je, air akan keluar daripada sini. Nampak? Sebab tu saya panggil mesin ni mesin cuci spender. Tak apa design ada buat mangkuk macam ni. Agaknya buat bilas spender. Macam tu. Okay, air dah boleh keluar untuk bahagian sini, mood sini. Sekejap lagi kita try running macam biasa normal. Okay, button dekat sini. Okay, off. Kita pergi off dulu. Saya on. Pergi mode Fuji. Okay, sebelum ni lampu ni tak ada. Lepas tu dia berkelip-kelip, terkebil-kebil. Kemudian tekan start. Okay, mesin menimbang kiri dan kanan. Saya tak boleh buka pintu. Kalau buka dia error, nampak? Nampak tu? DC. So kena tutup pintu. Okay, bagi dia timbang dulu. Untuk level air ni dia auto. Bila ada load, nanti dia akan select sendiri berapa perlu pakai air. Okay, macam ni kosong. Tengok tak ada load. Dia duduk dekat nombor 1. Maknanya air yang paling rendah lah, paling sedikit. Tengah isi air pun kita tak boleh buka. Nampak? Dia error. So tunggu air dah penuh. InsyaAllah dia running macam biasa. Okay, alright. Selesai masalah. Samsung kejap-kejap air boleh masuk. Kejap-kejap tak boleh menimbang. Itu berpunca daripada PCB board. Okay, insyaAllah jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Bye-bye.